Selamat datang ke Politeknik Tun Syed Nasir Syed Ismail, sebuah institusi TVET unggul yang melahirkan tenaga kerja mahir dan berdaya saing dalam pelbagai bidang kejuruteraan. Di sinilah bermulanya perjalanan anda menuju dunia teknologi, inovasi, dan masa depan industri. Diploma Kejuruteraan Mekanikal, Petrokimia, direka khas untuk melahirkan juruteknik dan teknologis yang mahir dalam bidang mekanikal dan proses petrokimia. Anda akan mempelajari gabungan ilmu kejuruteraan mekanikal, kimia industri, dan teknologi pemprosesan minyak serta gas. Di PTSN, pembelajaran bukan hanya di dalam kelas. Pelajar berpeluang menggunakan kemudahan moden seperti bengkel mesin, makmal bahan, makmal tenaga, serta makmal simulasi petrokimia. Pensyarah kami berpengalaman luas dalam industri dan akademik, memastikan setiap pelajar bukan sahaja memahami teori, tetapi juga mampu mengaplikasikannya di dunia sebenar. Graduan Diploma Kejuruteraan Mekanikal, Petrokimia, mempunyai peluang kerjaya luas dalam sektor industri berat, tenaga, dan minyak dan gas. Antara jawatan yang menanti anda termasuklah Juruteknik Proses, Penyelia Penyelenggaraan, Teknologis Mekanikal, dan Juruteknik Kawalan Kualiti. Selain itu, pelajar juga boleh melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda di universiti tempatan dan luar negara. Jadi, jika anda bercita-cita untuk menjadi sebahagian daripada dunia kejuruteraan dan industri tenaga negara, inilah langkah pertama anda. Sertai kami di Politeknik Tun Syed Nasir Syed Ismail. Diploma Kejuruteraan Mekanikal, Petrokimia, membina tenaga, mencipta masa depan. Nama saya Adi Hakim Raja Rahman. Saya daripada JPC Sem 3. Okay. Saya sangat suka belajar di sini sebab suasana pelajaran dia sangat seronok dan pensyarah juga sangat membantu. Kursus ini juga memberi peluang yang besar untuk saya ceburi bidang dalam bidang yang saya ceburi. Dan banyak pengalaman praktikal yang saya dapat belajar di sini.